Fasha Sandhi tanggal tudung. Dalam drama baharu, enggan ULAS, mahu netizen fokus isu semasa dan minyak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Fasha Sanda menegaskan tiada keperluan untuk memberi sebarang penjelasan kepada umum berkenaan penampilannya tanpa hijab dalam drama Puteri Kembang Malam. Memetik laporan M-Star, menurut Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sanda Hassan, 42, berkata, dia memilih untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berkaitan isu hijab kerana menganggap ia sebagai hal peribadi melibatkan dirinya dan keluarga. Sehubungan itu, Fasha kekal dengan pendiriannya untuk berdiam diri, serta berharap orang ramai dapat memberi ruang tanpa terus mendesak dirinya mengenai perkara tersebut. Saya tidak berhutang penjelasan kepada sesiapa. Saya simpan perkara ini untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau orang nak menilai, itu hak mereka. Mereka boleh terus menyokong dan menikmati karya saya. Seperti yang saya cakap sebelum ini, tiada komen. Saya tak pernah beri sebarang kenyataan tentang isu itu. Jadi sampai bila-bila pun saya takkan beri komen mengenainya. Saya belum bersedia untuk bercakap, jadi saya mohon diberikan ruang dan peluang, katanya di media Prima pada Selasa. Bagi saya, lebih baik fokus kepada isu-isu lain yang lebih penting. Seperti isu semasa, harga minyak atau diesel yang naik. Bercakap tentang perkara itu rasanya lebih bermanfaat daripada membahaskan hal kecil. Cuma kalau ditanya soalan seperti sudah berhijab atau belum, atau kenapa Instagram masih free hair, saya tetap akan jawab. Tiada komen, ujarnya. Pada saya, ada orang yang sudah berhijab 10, 15 malah 20 tahun pun masih boleh berubah atas sebab tertentu. Sebab itu saya tidak selesa untuk memberikan sebarang kenyataan tentang penampilan saya di media sosial. Alhamdulillah, saya juga menerima banyak sokongan positif. Saya rasa majoriti orang memberi kata-kata baik berbanding segelintir yang terus mempersoalkan perkara tersebut, tambahnya lagi.